kawasan ini ada masalah atrial venous malformation. Pakar bedah telah melakukan pembedahan, tapi kawasan sini kulit itu tidak berjaya dan telah masuk nekrosis. Dan sekarang tumpuan ini sudah jadi 2 tahun. Dan panjangnya ialah 8 cm dan menegak ialah 4.5 cm. Hari ini kami akan membuat test graf di mana kita akan keluarkan graf dari belakang dan masukkan dari kawasan sini dan melihat bagaimanakah pertumbuhan. Ya, baru kita lengkap proses penanaman. Inilah tes graf percubaan. Sekiranya kita berjaya, supaya dia dapat menikmati quality of life sebagai seorang wanita.